Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pagi ini saya di Econsave Taman Daya untuk melihat kepada program Jualan Rahmah, di masa yang sama juga untuk melihat kepada barang-barang kawalan ya, barang-barang kawalan, bekalan ya, sama ada mencukupi lah. Kita tahu bulan raya ni ramai orang luar datang, petugas-petugas. Jadi mungkin kita takut ada gangguan lah dari segi bekalan barang-barang yang terkawal ya. Jadi saya melihat kepada satu sistem baru yang diperkenalkan di Johor, iaitu sistem minyak masak yang dibekalkan melalui POS ataupun point of sale. Sekarang ni mulai 1 Julai kita akan ada 95 point of sale. Econsave merupakan salah satu daripadanya. Jadi 95 di seluruh Johor, di mana modus operandinya minyak masak itu minyak masak paket ya, diarahkan kepada repacker untuk terus dibekalkan kepada point of sale, tak melalui pemborong. Jadi itu memastikan bekalan itu mencukupi. Tadi kita tengok bahawa kalau di Econsave yang ini satu hari lebih kurang 100 carton, 100 pack tu. Satu pack tu ada 17 paket kan. Minyak masak ada 100 untuk kegunaan untuk hari ini saja. Jadi itu maklum balas daripada pengguna bahawa ianya amat-amat membantu dalam memastikan bahawa bekalan itu mencukupi dan tidak ada shortage lah ataupun kekurangan bekalan barang-barang kawalan seperti minyak masak paket ya.